Kerajaan didesak supaya membatalkan jemputan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya semua aktivis Global Sumut Flotilla, terutama rakyat Malaysia yang ditahan Israel, tidak dibebaskan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Kamal Saleh berkata, jika Israel berdegil, pihaknya juga akan mengadakan bantahan di hadapan Trump secara besar-besaran ketika kehadirannya di Kuala Lumpur sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47. Dr. Muhammad Kamal berkata sebarang kekasaran ke atas sukarelawan terbabit turut bermaksud menyakiti semua rakyat Malaysia. Beliau turut menyeru agar kerajaan segera mengeluarkan bantahan rasmi terhadap Israel melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Badan Antarabangsa. Usaha diplomatik juga perlu digerakkan bagi menjamin keselamatan, pembebasan segera dan kepulangan selamat warga negara Malaysia yang ditahan. Dr. Muhammad Kamal turut menggesa siasatan antarabangsa bebas ditubuhkan menyiasat insiden terbabit dan meminta Mahkamah Jenayah Antarabangsa agar meneliti tindakan Israel sebagai kemungkinan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Setakat ini, seramai 17 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF dilaporkan terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Sumut Nusantara selepas kapal mereka dipintas Zionis di perairan Gaza pagi ini. Kira-kira 50 kapal disertai sukarelawan lebih 44 negara termasuk Malaysia telah memulakan pelayaran dari pelabuhan Otranto, Genoa, Barcelona, Catania, Sirus dan Tunis sebelum ini bagi memecah kepungan tentera pengganas ke atas Gaza.